Halo bos, selamat petang saya Mr. Pang. Hari ini kita kedai ada baru punya stok kereta ni. Tahun 2019 Honda HR-V 1.8 E-Spec auto lah. Auto ini kira facelift. Boleh nampak dia punya sarung sudah chrome, lepas tu projector, taillight semua ada. Nampak lagi sporty lah, lagi sporty. Harga jual 49,800. Kereta ni boleh masuk loan lah, loan bank. Masih boleh masuk lumbeng 9 tahun, bulanan 600 lebih. Dia sama lah, pakai enjin sama, CV3 box. Lepas tu dalam semua original, marking semua ada. Okay, original gam. Okay, kereta ini sebiji SUV lah, SUV punya kereta. Dalam dia pun ada ubah. Dalam sini leather. Pedal shift dia ada bagi you. Pedal shift push start kat sini. Lepas tu dulu punya dia pakai radio saja. Sekarang dia bagi you player lah, touchscreen player. Okey, belakang macam ni. Dalam semua cantik lah. Tak ada koyak, tak ada apa. Tapi electronic seat tak ada. Sebab ini E-Spec. Paling low spec. Okey, paling low spec. Belakang macam ni. Tahun 2019 tahun 2019 Honda HR-V 1.8 auto. Facelift lah, facelift. Harga jual 49,800. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa tengah cari HR-V ya, SUV. Kita sini ada sebiji facelift punya. Kalau ada apa murah-murah kita, saya akan video lagi. Thank you bos thank you.